Tengok ni guys, ini Proton S70 baru tahun 2026. Jom kita buat questions and answers. Jordan? So Hafiz, berapa harga S70 baru ni? S70 MC1 baru ni ada 4 variant. Harga start dari RM69,000 sahaja untuk versi eksekutif, RM75,000 untuk premium, RM85,000 for flagship dan RM90,000 untuk variant flagship X. Yang tu lagi mahal ke murah dari yang lama? Actually, harga semua sama je dengan S70 tahun 2023. Tapi untuk launch baru ni, terus ada rebate RM5,000. Kalau compare dengan brand lain, S70 Flagship X pun lagi murah dari Toyota Vios yang spek paling rendah sekali. Tapi kan nampak sama je. Apa yang barunya? The biggest difference memang korang tak nampak. Bawah bonnet ni ada engine serba baru. Saiz sama 1.5 liter turbo. Tapi kalau dulu 3 silinder, sekarang 4 silinder. Power pun jauh lagi tinggi. Banding dengan yang lama, power naik 30 horsepower, torque 60 Nm. So sekarang dia ada 181 PS, 290 Nm torque, sama dengan X50 yang baru. Apa yang penting sangat dengan enjin 4 silinder ni? Selain power, enjin baru ni jauh lebih senyap dan dia kurang gegar. And yes, dia pakai timing chain, bukan lagi timing belt. Gearbox pula macam mana? Dia tambah pedal shifter ke tak? Malangnya gearbox dia tak tukar. So walaupun Proton panggil kereta ni Malaysia Sport Sedan, dia belum ada lagi pedal shifter. But at least it's still 7-speed DCT lah, bukan CVT. Jadi confirm laju lah kan? Boleh tapau Civic tak? Boleh tu, boleh lah. Atas kertas, S70 baru boleh pergi daripada 0 ke 100 dalam 7.5 saat sahaja. Civic Turbo tu lebih 8 saat. Tapi pasal boleh tapau ke tak ni, please lah, tak relevan langsung. Bukan korang nak bawa race semua kereta ni. Fuel economy macam mana? Lagi power makan minyak tak? Actually tak, sebab enjin baru ni dia lebih efisien. Proton claim dia boleh dapat sampai 17.5 km per liter, lagi tinggi dari yang lama. But kalau korang compare dengan kereta lain dengan harga sama macam Toyota Vios, Honda City semua, yang ni lebih makan minyak lah sebab dia ada turbo. Semua variant dapat enjin turbo ke? Aku dengar ada versi NA lagi murah. Untuk masa sekarang, betul, belum ada lagi Proton S70 dengan enjin 1.5 NA macam Saga baru tu. Proton belum confirmkan lagi, tapi it makes sense lah untuk ada S70 versi lebih murah dengan enjin NA yang boleh menggantikan Proton Persona yang akan discontinue later this year. Banyak orang cakap lampu depan dah kena downgrade. Betul ke? Yang di-downgrade kan sebenarnya lampu signal depan ni sahaja. Model lama dia pakai LED DRL dekat atas ni untuk signal sekali. Tapi sekarang dia tukar jadi mentol old school. Selain tu, the light up sequence dekat depan ni pun dah tak ada lagi. Kenapa pula Proton buat macam tu? Bukan patut dia upgrade untuk semua ke? Actually benda ni bukan Proton sendiri yang tukar pun, dia ikut je apa yang Geely buat untuk M Grand punya facelift tahun 2024 tu. Dan aku rasa lampu depan ni memang pakai part Geely pun. Dekat tepi dah tak tulis Proton lagi dan dekat dalam adalah tulisan Cina semua. Yang bagusnya nanti kalau kena tukar bulb signal ni, lagi murah, lagi senang dari LED. Lampu belakang ada lain tak? Dekat belakang nasib baik dia tak tukar apa-apa. Lampu ada tulis Proton dan masih ada lagi this light up sequence. Dan signal belakang ni memang dari dulu pun pakai bulb sahaja, bukan LED. Tapi yang light bar lawan ni masih variant paling mahal yang dapat kan? Ya betul, hanya versi premium ke atas sahaja yang dapat this full light bar. Kalau ambil S70 Executive, tengah ni ditukar jadi bar hitam sahaja. Tapi at least S70 Executive tu pun nampak okey lagi lah. Tak pelik sangat macam Saga tanpa light bar. Tengok gambar macam ada body kit baru. Cantik tak? Pandangan peribadi saya, body kit baru untuk tahun 2026 ni nampak over sikit. Especially lah dekat belakang ni, dia punya spoiler dengan diffuser bawah, dua-dua pun terlalu besar, terlalu garang. Tapi sebenarnya benda ni aku tengok banyak juga orang lain yang suka. So maybe aku je lah ada taste orang tua kot. Kenapa ini semua hitam je? Bukan ada lain merah ke? Sebenarnya red highlight ni cuma ada kalau korang pilih warna body hitam ataupun putih saja. Any other colour dia jadi full black pula. Dan sekarang aku dah tengok depan mata, line dia dark red, okey lah, not too bad, boleh tahan subtle juga. Taklah terlalu terang macam gambar Proton yang official tu. Yang tu nampak sangat dia pakai AI. Okey, ada benda lain yang ditukar tak? Rim 17 inci variant flagship ni sebenarnya baru, tapi aku rasa tak ramai yang akan perasan pun sebab design dia sama sangat. Yang obvious tayar ni sebab dah ditukar jadi jenama GT. Tayar ni kenapa jadi GT pula? Dulu pakai Goodyear kan? Ya betul, masa S70 baru keluar tahun 2023 dia pakai tayar Goodyear, tapi lepas tu Goodyear tutup pula kilang dia di Malaysia. After that, Proton kena cari tayar baru, so dia tukar ke brand Kumho tahun lepas.
Dan sekarang untuk tahun 2026, dia downgrade lagi sekali jadi GT F22 ni. Sama dengan variant yang lebih rendah. Terus sangat ke tayar GT ni? Actually tak sangatlah, dah banyak orang pakai GT F22 ni okey sahaja. Cumanya kalau compare dengan Goodyear ataupun Kumho yang lama, masa jalan basah memang yang ni kurang grip. But still ni kira okey lagi lah, at least tak linglong. Pilihan warna macam mana? Ada colour baru tak? Ada, inilah dia, Ruby Red warna merah metallic yang sama dengan Saga dengan Persona. Pada aku, merah baru ni jauh lagi cantik dari Passion Red yang lama. Yang tu dah nampak macam taxi sangat. Sayangnya warna hijau lama teal bio green tu dah tak ada lagi, dah dipindahkan ke model X50 ni. Dekat dalam nampak sama je, tak ada pembaharuan ke? Sekali pandang memang nampak sama, tapi tengok dekat-dekat, butang tingkap ni semua sekarang dah ada. Lampu and screen tengah finally ada Apple CarPlay and Android Auto. Okay, so S70 lama dapat juga ke tak? Setahu saya tidak. So kalau owner lama nak AACP juga, kena sideload atau pakai dongle lah. Variant premium ni dapat skrin kecil macam dulu. Dapat AACP sekali ke? Yang ni pun tak juga. Kalau korang ambil S70 versi executive atau premium, masih dapat skrin kecil macam ni, tak ada Apple CarPlay, Android Auto. Memang kedekut. Tak biasa macam tu. Bukan ke X50 facelift dapat AACP secara standard dengan skrin besar? Ya betul, tapi X50 tu versi facelift yang dia betul-betul tukar everything. Dashboard pun serba baru. Yang ni dia tukar sikit-sikit sahaja, sampai meter driver ni masih lagi analog untuk versi executive dan premium. Meter ni memang nampak pelik lah, sebab sekarang korang beli Saga paling murah sekalipun dapat meter digital. Tapi untuk S70 macam ni, versi flagship je dapat. Rasa macam Proton dah berkira sangat. Tengok gambar macam ada bumbung hitam baru. Kenapa yang ni warna cerah pula? Sebabnya headliner hitam yang baru tu hanya untuk versi flagship X sahaja. Variant lain, flagship pun semua cerah macam ni juga. Part ni aku rasa kecewa sikit. Dia dah buat part hitam baru yang dia tahu lagi banyak orang suka, kenapa tak bagi kat semua variant terus? I mean colour je kot, bukan dia nak buat colour hitam harga lagi mahal kan? Okay, yang ada sunroof tu, cover dia tu kena buka pakai tangan ke? Yes, sunshade je ni masih lagi tutup dan buka secara manual, tapi at least masih ada option untuk sunroof lah, tak macam X70 baru tu. Plus sedan brand Jepun bawah 100,000, mana ada sunroof macam ni? Okay, last question. Safety dia macam mana? Ada penambahan tak? Unfortunately, tak ada langsung. Semua sama sahaja dengan versi lama. Hanya flagship dengan flagship X sahaja yang dapat ADAS. So kalau compare dengan lain, Proton pasal safety memang kalah. City dengan Vios dia dapat ADAS untuk semua variant. So ini dia guys, Proton S70 2026. Best ke tak best? Cukup baru ke tak? Tulis kat bawah. Ciao.